Buat apa? Assignment falsafah. Falsafah? Di mana Yang mana? Tengok. Yang pasangan punya. Tak buat lagi. Aduh. Nah. Tengok. Aduh. Mantap dia nak. Wah, Nah, penuh apa kata macam ni kau kan budak pandai kan, budak bagus. Budak bijak, nampak muka tu muka bijak. Dah bijak. Mata dah empat. Nampak tak dah? So kau ambil kau buat lain tau, okey? Janganlah. Lama tau nak siap. Apa susah ChatGPT kan ada. Toh. Kan? Korang ni kenapa? Kenapa korang ambil dia punya? Tu kan kerja individu, buatlah sendiri. Macam tu. Buat sikit. Kau tengok. Buat apa ni? Baca buku. Sakai gila baca buku. Bila orang baca novel ni? Zaman bila? Ni 2025 orang tak baca novel dah lah. Budak nerd je baca. Apa masalah korang ni? Wow. Kita orang tak kacau korang pun. Takutnya. Walau. Dah. Thanks tu. Bagilah balik dia punya. Ya mangga. Thanks tu. Abang tahu tak ada? Mampus. Hei. Sekejap. Sekejap tu. Dia kan yang nak mental lecturer tu. Kau, aku warning kau sekali Kau jangan masuk urusan aku lagi. Kalau aku bagi tahu lecturer juga. Berani lah. Ingatlah. Apa? Jangan sentuh. Nak juga. Jijik. Jijik. Dia memang suka melawan. Kau tadi nak like tolong siapa? Kau siapa? Tak silap. Jangan tanya lah kalau tanya hilang. Tanya. Bye-bye. Bye-bye. Nanti naik grab, okay? Dah sia sorang-sorang. Aina kan yang dapat ada pendidikan tahun ni Rasa siapa? Kaina Aina lah. Aina kan pandai. Rasa Aina. Tak ada lah. Doktor pun suka Aina. Ada. Aina ni. Nanti kita tengok. Program pelajar sebulan tahun ini jatuh kepada Nur Aina binti Syah Rahim. Tak ada orang lain ke? Boleh. Korang kejap. Aina nak kita anda senang kejap. Tolong pegangkan muka boleh tak? Boleh. Kita orang tunggu kat situ tau. Okey, boleh. Bye. Nanti kita orang tunjuk kat meja tadi. Okey. Macam nangis. Bisa apa? Saya basuh muka je. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau bagi tahu Ustazah masa kita orang. Saya mana ada kat siapa? Sudahlah. Macam mana Ustaz? Sini. Lembab. Kenapa ni? Kau bersih kan? Kau cuci dah kan? Bersih je lah. Alah. Ambil lah. Kau cuci. Ni kau punya. Ni orang layak. Orang cakap yang makan baik. Mana Aina ni? Lama sangat lah. Lah tadi kita nak pergi toilet je kan? Nantilah aku pergi tengok. Cakap dulu. Nanti aku jalan. Ni kau punya. Ni orang layak. Orang cakap yang makan baik. Apa korang buat ni? Tak ada apa. Lampau lah. Dah tak ada ni. Alah. Makeup. Cuma apa? Kau yang sampai kau sini kan? Memang nak kena lah dia orang berdua ni. Jom lah. Jom. Ya, ni si Aina ni nak kena gili dengan dia orang berdua tu. Jom lah. Jom kita ke kelas. Jom. Kenapa saya
Weh, kau tahu tak? Aina kena bully dekat toilet tadi. Ini orang tu Ya, orang tu lah. Kau boleh buat apa? Kau okey Dia tak? tolak. Betul suruh mak melantai. Aduh, memang lah. Teruk lah orang ni. Tak tahulah apa salah saya. Kenapa kena bully saya? Apalah weh, nanti kita bagi tahu Ustazah. Semua okey? Okey Ustazah. Aina macam tak okey je. Okey je Ustazah. Kenapa Sebenarnya Aina kena bully dekat toilet tadi dengan Nina dengan Alin. Kena bully? Ya, so selalu bully. Macam-macam Aina kena. Betul ke Aina? Ya Ustazah. Kita tunggu yang kawan-kawan yang lain Okey, baik Ustazah. Tapi sebelum tu, siapa yang bully korang? Nina dengan Alin. Dah yang dua orang yang nakal tu. Okay, tak apa, nanti Ustazah Okey. teruskan. Ustazah. Ustazah. Ustazah, duduk. Maaf sihat? Macam tak cukup lagi je. Mana yang lain? Tahu lah Ustazah. Lagi dua orang tu tak lambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustazah, sorry lambat. Tak payah mencit. Sorry. Ada. Sikit. Sikit. Dah sihat? Sihat. Awak sihat semua? Sihat. Aku pula tak sihat. Okay dah. Apa? Hari ni Ustazah dengar lah ada Aina bagi tahu. Alin, Ya, salah apa? kamu tahu ke apa kesalahan kamu? Tak. Kita juga Tak salah. salah. Ada terlambat ke? Kan? Pernah dengar hadis orang-orang mukmin yang kuat adalah yang mampu mengawal marah dan menahan diri daripada menyakiti orang lain. Kita tak sakiti siapa-siapa. Kita orang tak ada sakitkan siapa-siapa pun. Kita ni sebagai orang Islam, kita kena berbuat baik kepada orang lain. Kamu semua akan menjadi contoh kepada orang lain, betul tak? Betul. Kamu sekarang mungkinlah baru tahun 1 kan. Tapi kamu akan jadi senior. Kamu akan jadi tauladan kepada kawan-kawan yang lain. Kalau kamu menunjukkan contoh yang tidak baik, macam mana adik-adik yang lain akan mengikuti kamu? Lepas ni cuba kamu berbuat baik. Maka ramai lagi yang akan suka berkawan dengan kamu, betul tak? Betul. Okay. Pernah dengar maksud tabligh? Tak pernah Ustazah. Tak pernah tabligh? Tabligh tu maksudnya menyampaikan. Menyampaikan bukan sahaja daripada mulut kita, daripada akhlak kita, cara kita bercakap, cara kita berkawan. So jadinya mulai hari ni cuba kita bangun tidur, kita niat nak jadi baik. Jangan menyakiti orang lain. Bila mana kita buat baik, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita buat jahat, Dapat dosa saja. So hari ni cuba kita niatkan untuk jadi baik lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua orang okey? Okey. Ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Ustazah, sebenarnya kita orang nak minta maaf. Tak nak minta maaf Ustazah. Tapi bukan maaf pada saya. Cuba minta maaf pada Aina dan yang lain. Aina, sinilah. Nah, korang minta maaf lah. Korang saya nak gurau je. Kita orang sebab korang nak rasa macam Dia orang hormati. takut dengan orang. Kita orang nak rasa dihormati. Sebab tu kita orang buat kau macam tu. Tak apalah, saya maafkanlah. Janji lepas ni jangan buat lagi. Okey. Kita kawan kan? Kawan. Ila dengan Mimi macam mana pula? Kita orang dah berubah, kita dah sedar tau. Mana kita orang ni teruk, jadi kita minta maaf tau. Okey. Mimi, Saling Nila. maafkan. Tuan minta maaf. Ya. Alhamdulillah. So ini adalah kemenangan yang sebenar. Kemenangan yang sebenar bukan siapa yang paling kuat. Tapi kemenangan yang sebenar adalah siapa yang memaafkan dan melakukan perkara baik tu. Okay semua? Okey. Faham Ustazah. Faham, Ustazah. Terima kasih, Ustazah.
Assalamualaikum. Saya Nur Husnina diberi watak sebagai pembuli yang pertama. Harap you all enjoy. Hai, saya Fani Syairah Binti Saini diberi watak pembuli kedua. Hai, saya Waina Aina Afika. Saya memegang watak sebagai mangsa dibuli. Assalamualaikum, nama saya Nasha Mimi. Saya kawan kepada Aina. Hai, nama saya Sharifah Fadila Azwa. Saya kawan kepada Aina. Hai, saya Siti Aisyah. Memegang watak sebagai Ustazah. Saya Nur Alif binti Saifunada. Saya Putri Aisyah Najiha. Saya Yusrina Izzati. Kami merupakan rakan kelas Aina. Nampak tak saya? Stop dulu. Tapi siapa yang paling berlakon?